Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Nama diberi oleh ayah bonda tercinta, Siti Sarah Balkis binti Azhar. Saya dari SMK Pengkalan Aud, Taiping Perak. Kod sekolah saya AEA 6058. Saya sangat tertarik dengan kata-kata Ibn Khaldun. Sejarah merupakan peradaban manusia yang terus berputar bagai roda. Justru hari ini, saya memilih untuk berkongsi sebuah buku yang berkaitan dengan sejarah Islam, iaitu Ratu Isabella, Penghancur Kerajaan Islam Andalusia, karya Abdul Latif Talib. Selain novel Ratu Isabella, Penghancur Kerajaan Islam Andalusia ini, Abdul Latif Talib juga telah menulis beberapa buah buku lain seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Tun Fatimah dan Lieutenant Adnan. Buku Ratu Isabella yang saya baca ini diterbitkan oleh Latif dan Keluarga Enterprise pada tahun 2023 dan merupakan cetakan yang pertama. Naskah setebal 515 muka surat ini dijual pada harga RM50 sahaja. Intipati novel genre sejarah ini sangat mudah untuk difahami kerana susun atur penceritaannya mengikut kronologi dan bahasa yang digunakan begitu jelas dan mudah untuk difahami. Naskah Ratu Isabella, Penghancur Kerajaan Islam Andalusia ini membongkar peristiwa kontroversi tindakan licik Ratu Isabella. Dari awal lagi, Ratu Isabella merancang strategi untuk mengukuhkan kedudukannya melalui perkahwinan dengan Raja Ferdinand, iaitu anak kepada Raja Aragon, raja kepada sebuah kerajaan yang berpengaruh tak kala itu. Selepas kematian abang tiri Isabella yang bertahta di Castilla, Isabella telah berjaya mendapat haknya semula sebagai pewaris tahta Castilla, justru ditabal sebagai Ratu Castilla. Ratu Isabella dan Raja Ferdinand bergabung tenaga untuk menghapuskan Islam dari bumi Andalusia. Tak kala membaca naskah ini, kita akan dibawa menyusuri perjalanan epik saat Ratu Isabella dan Raja Ferdinand berhasil menakluki Granada, iaitu kubu terakhir umat Islam, sekaligus menoktahkan pemerintahan Islam lantas mengubah lanskap sejarah Sepanyol secara total. Pada pandangan saya, naskah ini perlu dibaca oleh semua orang kerana naskah ini membuka mata kita tentang erti perjuangan dan kesiapsiagaan. Andai kita leka walau seketika, para bangsa dan agama akan direnggut tanpa simpati oleh pihak musuh. Bagi saya, novel Ratu Isabella ini sangat istimewa kerana teknik penceritaannya sangat bervariasi. Pelbagai perasaan marah, benci dan kecewa akan menyebelumi jiwa pembaca tak kala membaca helaian demi helaian naskah ini. Penulis bijak menyelitkan teknik imbas kembali dan suspens untuk menarik minat pembaca terus teruja membaca buku ini. Mungkin ketebalan buku ini gagal menarik minat kanak-kanak maupun remaja, namun kekurangan itu dapat ditutupi dengan gaya penulisannya yang unik dan menarik. Buku ini ditulis dalam bentuk fiksi dan fakta, menjadikan penceritaannya lebih santai dan mudah untuk difahami. Keupayaan Abdul Latif Talib menyelahkan kebijaksanaan Ratu Isabella dalam merancang strategi dengan begitu tersusun dan teliti, justru berjaya merealisasikan impiannya menjadi kelebihan buku ini. Naskah ini mengangkat nilai kebijaksanaan. Peristiwa bersejarah tersebut mengajar kita betapa kebijaksanaan dalam membuat perancangan dan tindakan akan membuahkan hasil luar biasa. Tiada yang mustahil andai kita bekerja keras kerana jika tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Secara rumusannya, semangat kepimpinan dan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh Ratu Isabella wajar kita contohi.
Sejarah tidak boleh diubah, tetapi sejarah boleh dicipta. Justru kita perlu belajar daripada sejarah untuk mencipta masa depan lebih gemilang. Akhir berkalam, bacalah sendiri dan rasai sendiri kisah luar biasa kreatif Sabila dalam membangunkan kerajaannya dan menghadapi cabaran zaman. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.